Okey, jom. Kita pergi mana, Dik? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kau tu canai le. Okey, give me five, Baba. Ya, lagi good. Iya, okey, jom. Assalamualaikum, bertemu lagi di YouTube channel kami Hafiz Sira. So sekarang nak siap-siap nak pergi makan roti canai. Adik nak makan roti canai, Dik? Ah? Ya. Nak makan roti canai? Apa? Makan apa? Pakai telur. Makan telur. Aha, itulah dia. Dia nak pergi makan telur lah, nak makan roti canai lah. Okey, jom. Kita pergi mana, Dik? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Makan roti canai le. Okey, give me five, Baba. Ya, lagi good. Iya, okey, jom kita jalan. Makan roti canai. Hari ni Baba cuti dia kan? Si baik aku dah. Apa bunyi dia lain tu? Asyik baik. Baik aku nak lari. Macam lain dia bunyi ni. Oh, pocok. Okey. Oh, pocok. Kena kata apa? Aku nak lari. Ha? Tak boleh kata siapa? Baik aku nak lari. Punya nasib baik. Nasib baik adik tak jatuh. Adik, please lah, Dik. Mana? Tu ada video. Sebab buku comel ni. Oh. Baba kau ni. Ya. Itu tu. Oh. Baba kan ada baba kau tu. Mama pun ada kan? Semua tu. Baba yang buka itu. Buka. Mana nak jalan-jalan? Jalan-jalan. Mana? Pergi makan roti canai. Adik ah? Adik lapar tak? Lapar? Adik nak makan apa? Biar. Ayu. Durian. Mana ada durian ni? Tapi. Nak beli tapi. Tapi banyak duit adik nak beli kereta api. Berapa duit adik? 11. 11 je. 11 je. Banyaklah tu. Kalau babah 11 habis tadi.
kami dah sampai. Dekat mana, Dek? Wih, Kita dekat roti tempat canai. roti canai. So kita nak pergi makan roti canai dulu. Lepas makan roti canai baru kita pergi mana? Mau pesan. Rumah opa. Lepas tu baru kita pergi mana? Beli barang. Kita pergi beli barang. So hari ni kami nak buat apa? Kek coklat. Kek coklat bersih kami sendirilah. So, tengok je lah kesudahannya macam mana. Hasil kami buat tadi. Kek coklat moist. Jadi kita masukkan dalam oven. Tengok. Wow. Masuk dalam oven. Oven. 45 minit. 45 minit. So, ini dah siap tadi barulah kita boleh makan. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Okey, so inilah kek yang kami buat tadi. Tak sempat nak ambil video sebab anak aku dah makan dah. Laju dia makan. Jadi tinggal yang ni je lah. Boleh lah untuk makan keluarga. Okey, video kami sampai sini saja dan nantikan konten seterusnya. Okey, bye-bye.